Hai semua, nama saya Muhammad Arif Kabir Abdul Rahman. Nombor matrik saya adalah E2024-1033625. Saya nak membagi refleksi mengenai tiga-tiga Dewan Persidangan. Yang pertama adalah watak yang saya dibagi adalah iaitu yang berbalut mata. Yang berbalut mata ini adalah seorang Pakistan. Lepas tu dia ni apa nak cakap dia ni macam dalam kes dia dalam Dewan Persidangan ini, dia cuma nak menghalang pergaduhan antara pembuat roti ni dengan si pemilik answer. Tetapi pembuat roti ni dia telah menumbuk si pembalut mata ni sampai mata dia hilang. Dan sebab itulah pembalut mata ni membawa kes ni ke dalam Dewan Persidangan. Dia nak apa tu orang panggil, dia nak ambil keadilan, orang katanya. Pada mulanya saya dah faham sangat tentang karakter si pembalut mata ni. Tapi bila dah banyak kali training, dah banyak kali faham dialog, dah banyak kali juga faham konteks cerita ini, saya dah mula faham karakter si pembalut mata ni macam mana nak main watak dia. Lepas tu dia punya karakteristik dia. Lepas tu cabaran dia adalah membawa dia punya intonasi dia punya Pakistan punya dialog. Dia agak susah bagi saya. Jadi saya meminta pengarah untuk tidak buat saya membawa dialog Pakistan tersebut. Itulah cabaran saya. Cabaran kedua saya adalah untuk membawa untuk main blocking dalam kandang Dewan Persidangan itu. Kandang Dewan Persidangan sangat besar, jadi saya agak payah sikit untuk memain dalam kandang. Jadi solusi dia adalah saya kena banyakkan pergerakan, memfahamkan dialog konteks dia, dan kena juga bermain dengan emosi. Sebabkan pembalut mata ni mahukan keadilan. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.